Hello guys, welcome to Hafiz Edge Studio. Ini adalah video part 2. Saya akan share macam mana nak hilangkan logo spana ni. Okey, lepas kita dah servis, kita kena hilangkan logo spana ni. Kita kena reset lah. Cara nak reset dia senang je. First kali korang tekan je button kat sini. Korang tekan sekali. Okey, tekan lagi sekali. Tekan lagi. Tekan lagi sekali. Tekan lagi sekali. Okey, nampak dia keluar macam ni. Okey, bila keluar macam ni, korang tekan lama-lama. Okey, tekan dekat sini, tekan lama-lama, hold sampai dia keluar clear. Tekan. Okey, dia keluar clear, lepas tu boleh lepas. Okey, sekarang sudah pun reset semula lah ke 10,000. Bila 10,000, dia akan keluar semula logo spana tu untuk servis minyak hitam. Okey, dah tak adalah spana tu. Dia akan ada bila dah sampai 10,000. Okay, kita dah check. Okey, dah settle. Tu je cara dia.